Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okey, ini di Simsimah kejadian tanah runtuh daripada atas. Ada Satu bongkah batu setinggi 4 meter dan 11 meter panjang dilaporkan jatuh dari curan bukit di Jalan Buli Simsim, Sandakan pada Jumaat kira-kira jam 10 pagi. Ibu Pejabat Daerah Sandakan dalam kenyataan berkata, panggilan kecemasan mengenai kejadian diterima daripada orang awam sebelum bergegas ke lokasi. Polis tiba di lokasi dan mendapati sebongkah batu besar menghalang laluan. Polis telah menutup laluan dan membuat lencongan kepada semua kenderaan yang menghala keluar dari pusat bandar melalui Jalan Buli Simsim untuk menggunakan laluan alternatif yang ada iaitu Jalan Utara dan Jalan Batu Sapi. Tambahnya, jalan keluar melalui Jalan Buli Simsim satu arah dua lorong ditutup untuk kerja-kerja pembersihan. Manakala jalan bertentangan ke pusat bandar masih boleh dilalui. Difahamkan kejadian tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Okey, ini di Simsimah kejadian tanah runtuh daripada atas. Ada satu biji batu besar sekarang ni jatuh di tengah jalan raya sudah ni. Keruntuhan daripada bukit tersebut. Nih, sekarang ni dia mau runtuh lagi nih. Sekarang ni mau runtuh lagi. Nih. Sekarang ni tanah runtuh ni dia menghala jalan naik ke darat menghala naik ke darat. Jangan guna laluan ni. Sekarang kita gunakan satu laluan arah turun ke bandar, dia gunakan satu laluan. Satu naik, satu naik ke darat, satu turun ke bandar. Dari kau sampai ke runtuh kah? Runtuh? Ya, baru juga. Aduh. Ya Allah, seru mah. Keberatan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Ya Allah, masih pindah ada kereta ya. Allah. Alah, jalan kau dek. Ya Allah. Jalan kau dek. Turun semua. Jatuhan ya Allah.